InsyaAllah kita masih lama di dalam Quran dalam hadis yang kedua. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT mempunyai ahli daripada kalangan manusia. Lalu sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Baginda SAW jawab, orang Al-Quran adalah ahli Allah SWT dan orang Allah SWT yang istimewa. Hadis riwayat Nasai Ibnu Majah Hakim terangan. Orang Al-Quran adalah mereka yang sentiasa sibuk membaca Al-Quran dan mempunyai hubungan yang istimewa dengan Al-Quran. Sudah jelas bahawa mereka ahli Allah SWT dan Allah SWT yang istimewa. Melalui penerangan dalam hadis yang lalu telah ternyata bahawa apabila seorang itu sentiasa sibuk dengan Al-Quran, maka kasih sayang Allah SWT juga sentiasa tertuju kepadanya. Siapa yang sentiasa berada bersama seorang, pastilah dia ahli orang itu dan menjadi orang yang istimewa baginya. Betapa besarnya fadilat ini, hanya dengan usaha dan susah payah yang sedikit saja dapat menjadi orang Allah Subhanahu Wa Taala, dikira sebagai ahli Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendapat kemuliaan sebagai orang yang istimewa. Betapa banyak harta dan mawan dikorbankan hanya untuk memasuki istana-istana dan didaftar sebagai ahli bagi satu-satu majlis perundangan. Para pengundi dipujuk dan segala penghinaan diterima, tetapi mereka menganggap itu semua baik. Namun usaha untuk menghafal Al-Quran dikatakan sebagai usaha yang sia-sia.